Proton Wira 2026 kembali dengan identiti baharu yang lebih moden, sporty dan sesuai untuk keperluan pemandu masa kini. Model legenda ini dibangunkan semula dengan gabungan reka bentuk elegan, teknologi pintar dan prestasi yang lebih cekap menjadikan ia pilihan menarik dalam segmen sedan kompak di Malaysia. Proton Wira 2026 masih mengekalkan semangat asal Wira yang terkenal dengan keselesaan dan kestabilan, tetapi kini hadir dengan ciri lebih premium dan moden. Dari segi reka bentuk luaran, Proton Wira 2026 tampil lebih agresif dengan lampu hadapan LED tajam dan grill moden yang memberi imej sporty. Garisan badan aerodinamik membantu meningkatkan kestabilan dan penjimatan bahan api. Bahagian sisi nampak lebih kemas dengan rekaan rim alloy baharu yang memberikan sentuhan moden. Bahagian belakang pula dilengkapi lampu LED penuh dengan reka bentuk yang lebih eksklusif, menjadikan sedan ini kelihatan lebih premium di jalan raya. Masuk ke dalam kabin Proton Wira 2026, suasana dalaman terasa lebih selesa dan moden. Papan pemuka direka kemas dengan gabungan material lembut dan kemasan berkualiti tinggi. Skrin infotainment besar diletakkan di tengah dan menyokong sambungan Apple CarPlay serta Android Auto untuk kemudahan navigasi dan hiburan. Tempat duduk direka ergonomik dengan sokongan yang baik untuk perjalanan jauh. Ruang kaki dan ruang kepala yang luas menjadikan Wira 2026 sesuai untuk keluarga kecil dan kegunaan harian. Dari segi prestasi, Proton Wira 2026 dijangka menggunakan enjin turbo moden yang lebih cekap bahan api tetapi masih mampu memberikan kuasa yang memuaskan untuk pemanduan bandar dan lebuh raya. Transmisi automatik generasi baharu memastikan pertukaran gear lebih lancar dan responsif. Suspensi yang ditambah baik memberikan keseimbangan antara keselesaan dan kestabilan, terutama ketika mengambil seleko atau memandu di jalan tidak rata. Pengendalian kereta ini juga lebih tepat menjadikan pengalaman memandu lebih yakin dan menyeronokkan. Keselamatan menjadi fokus penting dalam Proton Wira 2026. Sedan ini dilengkapi dengan pelbagai ciri keselamatan moden seperti sistem brek kecemasan automatik, kawalan kestabilan elektronik, bantuan kekal lorong amaran pelanggaran hadapan dan kawalan jelajah adaptif. Kamera undur, sensor parkir dan pelbagai beg udara turut disediakan untuk memberikan perlindungan maksimum kepada pemandu dan penumpang. Semua ciri ini membantu menjadikan Wira 2026 lebih selamat untuk kegunaan keluarga dan perjalanan jauh. Selain itu, Proton Wira 2026 turut menawarkan ciri praktikal seperti ruang bak yang luas, sistem penghawa dingin automatik, pengecas USB untuk penumpang depan dan belakang serta sistem kunci pintar dengan butang mula enjin. Ciri ini memberikan kemudahan harian dan pengalaman pemanduan yang lebih moden kepada pengguna. Secara keseluruhan, Proton Wira 2026 berjaya menggabungkan elemen nostalgia dengan teknologi masa kini dalam sebuah sedan yang praktikal, selesa dan bergaya. Adakah Proton Wira 2026 ini mampu mengembalikan kegemilangan nama Wira sebagai sedan pilihan rakyat Malaysia? Jika anda suka video otomotif seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Ride Malaysia, tekan like dan share video ini supaya kami dapat terus membawakan info kereta terkini dan menarik untuk anda semua.